Rupanya dia dah sakit dekat asrama. Tapi dia tak beritahu saya. Bisa tu dah ada dalam kaki dia. Hati ibu memang akan dapat rasa dulu. Gelisah tu, saya memang dah dapat rasa. Semua ibu akan dapat rasa dulu. Hafiz? Kenapa ni? Okey tak? Kenapa ni? Okey tak? Hafiz okey lah, Bu. Maaf ya Puan, kanser anak Puan datang semula. Kami cadangkan dia kembali ke hospital untuk rawatan. Apa Bu? Adik kamu kena kesih balik seperti asal. Rumah RMS ini juga memang banyak bantu keluarga kami dari segi kesedihan kita. Semua kita dapat daripada kat sini. Banyak belajar daripada mak-mak yang ada ni. Memang banyak story kita yang kenangan yang tak boleh kita lupakan kat sini. Bila mak-mak yang ada ni, kita nak menghilangkan kesedihan tu, kita masak sama-sama, makan sama-sama, kongsi pendapat. Terima kasih juga semua keluarga-keluarga yang kawan rapat dengan kami, yang ada, yang tiada. Kami merindu sangat mereka.